Kalau kamu tengah cari Toyota Cross ataupun Honda CR-V, kena tengok video ni. Teenage sekarang nak tunjuk Toyota Harrier S tahun 2021, entry level. Walaupun kereta entry level, dia bagi fully multifunction steering multifunction steering dengan Apple CarPlay sudah sedia. Safety system pun dia sudah ada, LTA, PSS, RSA pun sudah complete. Tinggi teenage adalah 6 kaki tapi space dalam ni memang selesa, sangat spacious. SUV di market Malaysia semua boot sudah kecil dah, tapi Harrier ni lagi besar. Teenage nak check sama ada body dia solid ke tak. Jom. Tak masuk. Oh, body dia memang solid guys, sebab dia CBU dari Jepun. Kereta import, dia punya soundproofing memang solid. Jom kita cuba. Teenage sekarang ada lebih 50 unit Harrier dari entry level hingga high spec. Nak tahu lanjut pasal Harrier ni, sila PM Teenage, nombor saya di bawah. Thank you.